Bukan dari masakan. Maksudnya Buah sebenarnya. buah dabai. Okey, buah dabai satu Ha. Satu lagi durian kuning. Oh, yang ni aku tak tahu. Durian kuning ni dia besar-besar lutut Okey. Kau faham tak? Dia besar-besar lutut je. Tapi Okey. isi dia ni. Tone rasa dia bukan macam tone rasa durian sini. Okey. Okey. Durian kat sini, dia colour putih ke, dia colour kuning ke isi dia. Rasa durian. Rasa dia durian. Okay. Itu tidak. Okey. Itu dia rasa lain. Dia tekstur dia lain, Bentuk. taste dia lain, bentuk dia saja. Alright. Bentuk dia. Faham. Tapi pada aku lebih into ke arah durian kuning ni sebab yang pertama, dia kurang, gas dia kurang. Okey, faham. Okey. Yang kedua, Dia manis ke masam dia ke? manis lah. Dia manis. Bentuk dia bentuk durian. Cuma bulu dia agak lebat dan lembut. Okey. Bulu dia dan panjang-panjang. Okey, itu. Dia, kalau kau cerita pasal buah kan, aku teringat masa aku intern dekat Bintulu. Time tu tengah hype buah dabai musim dia. Faham. So kita orang tak tahu apa buah dabai. Faham.